Aduh, wai. Panasnya. Dah lah tak apa macam awak aku. Macam mana nak buat ni? Wish, mak aku call. Mak aku busy call. Macam mana ni? Aku nak angkat ke tak nak? Aku nak angkat ke tak nak ni? Ya, aduh. Ni pun satu lah mawa aku. Jangan call lah. Jangan busy siapa-siapa call lah. Jangan angkat apa semua. Aduh, macam mana mak aku ni? Ya Allah, macam mana ni? Macam mana nak angkat kerja ni? Tapi, aduh, masalah mak orang cakap macam ni dengan aku. Itu. Aduh, wai. Dah lah mak aku dah nak belajar ni. Aduh. Malas tu dapat chat dia lagi. Rindu tu nak chat dia nanti. Wish, dia chat aku lah. Dia kata ni, tolong nanti bila saya tak ada, awak jangan tak boleh keluar rumah, tak boleh call orang, tak boleh on call, tak boleh jangan call, jangan siapa-siapa call awak, baby, jaga dia, okey? Dia nak dia suruh aku dikongkong oleh dia, serius lah dia suruh macam tu. Dia tak nak bagi aku kena call, aku semua tak nak. Serius lah. Apa hantar lah, dia makwa ke, dia apa ke, aku tak kisah. Sekarang ni mak aku lebih penting daripada makwa aku tu. Cakap, hai mak, apa khabar mak? Oh ya mak, sihat mak, sihat.